Itulah sebuah rakaman insiden seorang pemuda berbangsa Cina ditampar oleh seorang pakcik gara-gara makan di kedai Family Mart. Terkini, menerusi perkongsian seorang TikTokers yang dikenali sebagai Harun Shah di laman TikTok miliknya, pemuda itu tampil mendedahkan bahawa pemuda Cina itu adalah sahabatnya dan dia merupakan seorang OKU. Dia juga berasa hairan dengan tindakan pakcik tersebut yang bertindak melulu sedangkan tidak ada kesalahan bagi mereka yang bukan beragama Islam makan di tempat terbuka pada bulan Ramadan. Tularnya perkongsian ini telah meraih perhatian para netizen. Menjengah di ruangan komen, pelbagai reaksi diberikan oleh netizen mengenai perkongsian tersebut. Tanpa membuang masa, mari saksikan video ini. Hari ni viral kan? Ada seorang lelaki Cina kena lempang dengan seorang pakcik sebab makan dalam Family Mart waktu puasa. Untuk pengetahuan korang, yang kena lempang tu kawan aku. Muka dia memang muka orang Cina. Bukan muka orang Melayu, bukan muka gelap. Memang kalau kau tengok memang muka orang Cina. Tapi aku tak faham dengan pakcik ni, dia rabun ke apa, aku tak tahulah. Lagi satu pula, dia ni autism. Baik orangnya, cakap lembut je. Jadi dia ada beritahu lah, pakcik tu tanya dekat dia. Islam ke Cina? Jadi sahabat aku ni beritahu lah, dia ni Cina. Lepas tu pakcik tu minta IC, tunjuk IC. Jadi sahabat saya ni tak tunjuk lah IC, bukan boleh tunjuk IC dekat orang sebarangan. Lepas tu dia kata apa? Tak kisahlah Islam ke, bukan Islam ke, tak boleh makan waktu puasa. Lepas tu dia pergi lempang. Aduh, aku pun pelik lah dengan pakcik ni. Nasib baiklah ada anak pakcik ni. Anak pakcik ni lah yang tolong leraikan, tolong sabarkan bapak dia supaya bapak dia ni tak bertindak melulu. Dan anak pakcik ni mohon maaf lah kepada sahabat saya atas tindakan bapak dia. Jadi anggapan aku harap sangatlah pakcik ni tak berapa sihat. Tapi kalau pakcik ni sihat, aku tak tahulah macam mana dia punya pemikiran, aku tak faham. Aku nak tanyalah dekat pakcik ni. Iman pakcik ni goyah ke kalau orang makan depan pakcik? Sahabat saya tu dia bukan makan depan pakcik pun. Dia makan di tempat yang disediakan. Dia bukan makan depan mata pakcik. Kalau dia makan depan mata pakcik, tak apalah pakcik nak mengamuk pun. Ataupun pakcik tengah duduk rumah, dia pergi depan pintu rumah pakcik, dia makan. Sambil dia buat muka macam tu, tak apalah pakcik nak mengamuk pun. Ini bukan makan depan pakcik pun. Lagi satu pula, dia bukan Islam pun. Kenapa pakcik nak mengamuk pula? Tapi aku harap pakcik ni tak sihat lah. Tapi kalau dah tanya macam tu sampai minta IC, takkan tak sihat lagi kan? Sahabat saya pun dah buat report polis. Kalau pakcik ni sihat, tak ada kad OKU, aku rasa memang beraya kat dalam penjara lah.